taman, harum mewangi menawan hati. Buku dibaca, jambatan ilmuwan, kisah dicerita syarat erti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel hakim yang teguh berpaksikan keadilan, serta para penonton sekalian. Pada hari yang barakah ini, izinkan saya membawa anda semua terbang jauh merentasi benua melalui kaca skrin ini. Kita akan menyelami sebuah naskah hebat yang bukan sahaja meruntun jiwa, malah pasti akan menggegarkan emosi sesiapa sahaja yang membacanya. Buku yang berada di tangan saya ini bertajuk Pengejar Syurga. Karya bergenre fakta fiksyen. Ini digarap dengan begitu mantap oleh penulis prolifik yang menggunakan nama pena The Typewriter. Naskah setebal 144 muka surat ini diterbitkan oleh Blind Book dan tampil dengan rekaan kulit ringkas namun penuh misteri. Kali pertama saya membelik buku ini, tajuknya sahaja sudah cukup membuatkan saya tertanya-tanya, siapakah sang pengejar syurga ini? Para penonton yang dihormati, bayangkan kehidupan damai kita dirampas sekilip mata. Bayangkan jika kita tidak dibenarkan berpuasa di bulan Ramadan yang mulia. Menelusuri kisah duka yang keperitan yang dihadapi oleh etnik minoriti Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang. Penulis dengan bijak mengadunkan fakta sejarah ke dalam bentuk penceritaan fiksyen yang sangat dekat dengan jiwa kita sebagai pembaca. Melalui naskah ini, kita diperkenalkan dengan watak-watak yang bergelut yang mempertahankan akidah dan identiti mereka di bawah penindasan yang tidak diperkemanusiaan. Mereka dilarang mempraktikkan ajaran agama secara terbuka. Malah ada adegan di mana tahanan dipaksa menelan makanan yang diharamkan, diseksa, diugut demi melunturkan keimanan mereka. Membaca setiap helaian buku ini, seolah-olah saya dapat mendengar tangisan dan rintihan mereka dari celah-celah jeriji besi. Plot penceritaannya pantas, sangat mendabarkan, dan percayalah, ia pasti akan mengundang air mata keinsafan. Para penonton sekalian, sesebuah buku yang baik adalah buku yang mampu mengubah cara kita melihat dunia. Daripada Pengejar Syurga, saya telah mengutip 3 pelajaran utama yang sangat berharga. Pengajaran yang pertama adalah nilai kesyukuran. Membaca buku ini membuatkan saya bermuhasabah betapa bertuahnya kita dilahirkan di bumi Malaysia yang aman damai. Kita bebas menuntut ilmu di sekolah, bebas menunaikan ibadah dan hidup harmoni di bawah naungan perpaduan. Kisah saudara kita dalam buku ini mengajar saya dan kita semua agar tidak sesekali mengeluh dengan ujian yang kecil dan sentiasa mensyukuri nikmat kebebasan yang sering kita ambil mudah. Pengajaran yang kedua adalah nilai ketabahan dan jati diri. Watak-watak di dalam buku ini mempamerkan semangat juang yang tiada tolok pembandingnya. Walaupun dihimpit sesaan fizikal dan mental yang sangat dahsyat, mereka tetap teguh memilih untuk menjadi pengejar syurga. Mereka sanggup kehilangan nyawa demi memelihara agama. Ini adalah satu tamparan hebat buat kita sebagai seorang pelajar. Kita juga harus tabah mendepani segala cabaran dalam menuntut ilmu. Jangan mudah putus asa hanya kerana penat mengulang kaji atau gagal dalam peperiksaan. Kesimpulannya, Pengejar Syurga bukanlah sekadar sebuah novel biasa. Ia adalah cerminan realiti yang ditulis dengan laras bahasa yang mudah difahami, namun sangat puitis dan menusuk kalbu. Ia amat sesuai dibaca oleh segenap lapisan masyarakat untuk membina rasa empati dan kesedaran sejagat. Saya menyeru separa penonton sekalian, carilah naskah ini. Dapatkanlah ia di perpustakaan atau di kedai-kedai buku berhampiran. Selamilah penderitaan mereka dan jadikan ia sebagai inspirasi untuk kita menjadi manusia yang lebih bersyukur dan beriman. Bacalah
kerana ia bukan sahaja mencelitkan minda tetapi menghidupkan jiwa yang kian mati. Sebelum saya mengakhiri rakaman ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tinggi sungguh pohon cemara, tempat singgah burung kenangi. Syurga itu impian kita, iman di dada pelindung diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye.